Assalamualaikum, saya Awil Berniaga. Nak buat permohonan maaf lah dekat kedai gepuk Bang Juki ni, dekat Tampin ni. Sebab selama ni saya ingat kan dia jual ayam gepuk je. Berrupanya ada jual nasi ayam. Itulah saya dah cakap lain kali, bagi tahu kat sini ada jual nasi ayam. Kau tak cakap. Patutnya kau bagi tahulah, masuklah Maxos. Abang kan berniaga. Malas nak minta maaf. Bang. Dekat sini memang terkenal dengan ayam gepuk dia dengan bakso dia. Bakso dia nala. Yang terbaru nak bagi tahu nasi ayam dia bang. Ayam gepuk Bang Juki dah ada nasi ayam. Dia baru tau. Ni resipi baru dia, menu baru dia. Ayam roasted dengan ayam steam. Dua-dua pun kau boleh try lah kat sini. Tak ada masalah. Jadi yang nak makan tengah hari, cari nasi ayam Kulu Kile tu, dah boleh datang kat sini dah. Alang-alang menyeluk Perkasam, alang-alang dah sampai kat sini. Kena try dia punya ayam gepuk dengan dia punya bakso lah. Ayam goreng crispy gepuk dia. Lepas tu kita ada talapia gepuk dia, ikan keli gepuk. Kau try lah mana satu yang kau nak. Bang, ni jangan lupa bagi tahu orang pun juga. Bakso kita ni yang dah ada daripada kita menjaga pasar malam lagi. Oh, ini legend lah. Legend punya. Bakso special. Dah nak makan ni. Kena dengan sambal kicap Johor ataupun sambal ayam gepuk. Yang suka pedas, aku sarankan yang ini. Serius aku bagi tahu, makan dekat sini memang puas hati bang. Menu-menu dari seberang dia ni memang nala bang. Dekat sini aku suka sos nasi ayam dia tak pakai cuka bang, dia pakai limau. Roasted dengan steam, dua-dua boleh layan. Bang, macam mana nasi ayam kita? Baik tak? Boleh pergi jauh? Alhamdulillah, mantap. Bukan, kau pergi jauh, apa nak makan? Yang nak datang sini dia betul-betul berhadapan dengan Kolej SAC tu Berhadapan juga dengan kediaman Tunku Besar Tampin. Ayam gepuk Bang Juki nala.